three. Cinnamoroh. Cinnamoroh. Sama macam orang. Jom tak? Maju. Okey, anak-anak wajib tengok. Wajib. Korang mesti akan rugi kalau korang tak tengok. Okey, korang tengok. So, ni Ibu beli botol. Okey, botol tu adalah Koala. Koala ni ramai orang kata bagus ibu. Best botol ni. Sila beli. Korang pun sila beli. Ibu dah beli dah. Ibu ada 2 dah. So, ini korang tahu tak design apa? Korang teka design apa? Diamond. Tak payah teka. Korang tengok je. Okey, kita tengok design apa. Korang mesti macam serius lah ibu. Betul ke ibu? Serius lah. Ha? Macam handphone. Kenapa macam handphone pula? Okay, one. Tengok ni. Korang okay. Tengok ni. Okay. Korang tengok ni. 1, 2, 3. Cinnamoroh. Sama macam orang. Jom tak? Maju. Cinnamoroh. Betul Cinnamoroh. Awak jatuh pula. Ayah ni nak gerak pula. Sabar jap ya. Jangan gerak dulu. Nampak ni? Ni tumbler Cinnamoroh Okay, nampak ni. Ibu punya lah tak besar macam ni korang nak bawa. Ini kalau kita nak pergi travel ke, kita boleh bawa benda ni. Faham tak? Kalau korang nak bawa benda ni memang tak boleh lah. Nampak ni dia ada button push. Okay. Ni. So dia punya sedotan tu macam ni. Yang ni tumbler tau lah. Untuk sejuk dan panas boleh. Okay. Biasanya kita akan pakai untuk sejuk lah kan. Nampak tak? Comel tak? Kamu rasa cantik tak? Ibu sayang nak buka ni. Nampak ni Cinnamoroh. Sama dengan baju dorang. Dorang akan perempuan ni. Kenapa? Sebab ni satu. Ni tak boleh bawa pergi sekolah besar. Benda ni besar. So macam nak pergi travel ke apa ke boleh. Ibu beli dekat beg kuning tu. Korang boleh check out dekat situ. Sebab ibu nampak macam ada Cinnamoroh. Comel lah. Kebetulan anak ibu ada pakai baju Cinnamoroh. Okay, korang nak dapatkan ni. Cinnamoroh ni. Korang check kat beg kuning tu. Wala. Wah, sangat ni botol Cinnamoroh ni. Design dia. Wala cute ni.